amalan kebatinan tahap tinggi tuan-tuan. Memang ni tahap tinggi. Yang mana amalan ni adalah merupakan amalan daripada susu galuh daripada Sunan Kalijaga dan semua. Ada ramai orang saksi ni mendakwa itu amalan dia daripada Sunan Kalijaga. Ni memang betul-betul daripada susu galuh Sunan Kalijaga tuan semua, yang ni bertahap tinggi. Yang mana amalan ni kalau tuan-tuan amalkan dia tuan-tuan semua, tuan-tuan seolah tuan-tuan memiliki ilmu Sunan Kalijaga. Bukan keseluruhannya tapi sebahagian daripada ilmu Sunan Kalijaga. Yang mana kebatinan ni kalau anda istiqamahkan, maka tuan-tuan akan mendapatkan apa kelebihan, banyak kelebihan tu semua, seperti apa tu semua, anda akan dapat kelebihan seperti kehebatan diri anda, seolah-olah kewibawaan Sunan Kalijaga ada pada diri anda, tapi anda kena dapat ijazah yang betul daripada guru yang betul, insya-Allah. Tapi apapun tu semua, pada 9 bulanan Ustaz akan kongsikan pada anda ramai orang yang gunakan amalan ini. Yang amalan ini mereka dapat apa tu semua, mereka dapat kita kata kewibawaan, dapat kelebihan, kekuatan Sunan Kalijaga. Tuan-tuan tengok, kalau tengok sejarah Sunan Kalijaga kan, kalau tuan-tuan pergi buka YouTube ni, tengok kisah Sunan Kalijaga, memang kehebatan Sunan Kalijaga menyelah tuan-tuan. Kalau sekali dia buat pukulan, sehingga apa dan semua, musuh akan menjerit kesakitan. Juga dan semua ni, dengan ilmu ni tuan-tuan semua akan melenyapkan kejahatan musuh yang ingin nak buat niat jahat pada anda, dan juga dapat mengelakkan segala bentuk jenis santau, segala bentuk jenis penglambat jodoh, apa lagi untuk mengembalikan sihir-sihir yang dihantar oleh penyihir itu kembali kepada pengirimnya tuan-tuan semua, dan juga banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada dalam kebatinan Sunan Kalijaga. Dan juga tuan semua, kalau anda teruskan amalan ini, maka tuan-tuan, dia dengan izin Allah Taala, tuan-tuan tidak dapat dijamahkan, tidak terjamah oleh kejahatan makhluk-makhluk halus. Jin nak pegang anda pun tak boleh. Kan jin yang jahat lah, bukan jin baik. Jin yang jahat tu nak pegang anda, nak merosakkan anda tak boleh, tak baik dan semua. Dan amalan ni juga boleh jadikan sebagai pengubatan. Kebanyakan tu semua, kalau ilmu yang sekarang Ustaz bagi tu tak boleh digunakan untuk pengubatan. Tetapi ini boleh digunakan sebagai pengubatan untuk anda. Okey, dan juga tuan semua, pengubatan macam mana? Pengubatan ni boleh digunakan untuk non-medik dan juga yang bukan medik tu semua. Medik, non-medik dengan medik, insya-Allah. Dan juga di samping tu tuan-tuan, ini kisah yang paling disuka oleh ramai orang Ustaz ialah amalan ni anda boleh buat pengisian kepada benda-benda seperti batu permata, keris, cincin, tasbih dan macam-macam tuan semua. Inilah Ustaz nak beritahu pada anda. Dan banyak lagi tuan semua, kalau Ustaz nak terangkan, mungkin tak sempat kan, insya-Allah. Yang penting kan tuan-tuan join pada 9 bulan 6 ni, kita jumpa jam 9 malam dalam ilmu kebatinan Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.